saya sebut, iaitu berkaitan dengan kesesakan di Tol Gombak. Jadi isu ini perlu juga perhatian kerana seringkali bila timbul isu ini di Parlimen, pihak kementerian akan jawab ini adalah waktu puncak. Betul waktu puncak, tapi setiap minggu. Biasanya walaupun saya bukan di Tentung, tapi laluan saya setiap minggu masuk ke Kuala Lumpur antara pukul 3 sehingga pukul 10 malam memang kesesakan yang amat luar biasa. Sedangkan di situ ada 2 tol yang berdekatan, Tol Bentung dan Tol Gombak. Jadi apakah penyelesaian kepada isu ini, Yang Berhormat? Terima kasih. Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat bertanya. Jadi untuk karak yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kerai ini, Gombak dan memang ini dalam perhatian. Kami dah tahu. Saya dah berapa kali pergi sana dalam masa yang sesak dan sebagainya. So yakinlah kita nak tengok, kita kaji apa sepatutnya kita boleh buat untuk kita mengurangkan masalah kesesakan. Jadi